serta semua rakan sekerja saya sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan izinnya malam ini kita berkumpul bagi meraihkan majlis makan malam dan farewell sebagai tanda penghargaan buat dua insan yang banyak mencipta kenangan bersama kita. Malam ini mungkin suasana agak santai, makanan pun sedap-sedap, tapi dalam santai itu kita ada rasa sebab. Pergi ke taman Pemekik Melati, harum-harum menghiasi malam ini kita berhimpun di sini meraihkan insan yang banyak berbudi dan berbakti. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Sisi Azizi untuk memimpin bacaan doa kita pada malam ini. Dipersilakan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun bukan semua perpisahan meninggalkan kesan. Beberapa masa saya menjemput Sisi Kai untuk menyampaikan sepatah dua kata mewakili warga Umi Hassin. Kita tak dengar kan? Cik dia dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Cik Mamuddin bin Hashim, yang diraikan juga Puan Aida Izzati. Saya minta maaf agak tak dengar sikit. Okay. Terima kasih untuk semua atas kehadiran kita dapat berkumpul julung-julung kali ini untuk majlis kita ni Umi Hassin. Saya rasa kita tak perlu panjang-panjang sebab tak apa-apa jelas. Kita terus bagi tahu kat Cik D yang Cik D, terima kasih atas sumbangan kerjasama, nasihat, doa, ilmu, segala yang baik-baik sudah terjadi kami semua. Terutamanya pada saya sendiri iaitu Sisi sendiri, sebab tak boleh nak cakap banyak dia nangis. Sebab Cik D sudah nampak lembut tapi sebenarnya tegas. Dalam kelembutan dia pun dia sebenarnya ada kedegilan dia. Dan ada dia punya keras dia. Dia minta kadang-kadang dia minta pendapat kita, tapi sebenarnya dia semua ikut pendapat dia. Macam tu. Malam ni kita bagi dia. Kita bagi. Tak jumpa lah. Tak apa. Satu harapan kami daripada Umi Hassin, di mana sahaja Cik D berada, kami sentiasa mendoakan yang terbaik buat dia. Okay, kami minta maaf saya bagi pihak Umi Hassin juga yang ada yang hadir dan yang tak hadir. Kami minta maaf atas kesilapan kami, kekurangan kami, terkasar bahasa kami, terkurang ajar kami, dan ketinggi nada tercarut. Itu semua kata-kata kami sebagai petugas wanita, walaupun yang tidak diberi masa pun emosi. So minta maaf banyak. Minta
juga dihalalkan makan dan minum. Salah dan silap daripada hujung rambut sebagai lelaki. Last but not least, ini pesanan daripada unit hasil. Saya beritahu sebelum Cik Din keluar daripada bilik accountant, mohon sign yang mencatat. Terutamanya yang nak kupon. Gitu lah. Hasil saya, terima kasih. Besar sangat. Besar sangat. Sisi. Boleh tak sedikit saya nak macam Pucik Rozi? Kita menyampaikan sedikit. Baik, terus. Aku dah mula. Berat kali je. Hei, video lama nak video lama. Pada fokuser, keluarga yang tempat baru lebih berjaya lah. Mudah-mudahan saya tak lagi kot. Mana tahu dia pusing balik ke studio dekat. Dia masuk kan? Boleh keluar kan? Kami sebelum tu saya mewakili budak-budak ini tak dapat hadir sebab 2 minggu ni dia memang stres sikit. Ada yang MC, ada yang apa, jadi kerja bukan di rumah ini atau mana dia memang jaga upset. So, minta maaf lah kepada penyedia media. Dan kami juga memang mohon maaf lah. Dari segi apa saja dan terima kasih atas tunjuk ajar ataupun kegiatan yang kami lakukan. Mudah-mudahan penjara yang mengambil kita maju ke maju raya. Terima kasih. Ambil lalu. Tak pernah anu. Tunggu berkecek je. Masih media malah. Ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih lah atas urus dia. Wah, saya rasa saya happy lah tengok kita berkumpul macam ni. Macam yang saya pesan hari tu kan, masa kita punya first perjumpaan 2026, saya harap dengan kita boleh buat aktiviti macam ni tak formal lah. Sebelum ni saya dengan Sisi yang uruskan, so dia jadi macam orang tua sikit. Lepas ni boleh lah buat aktiviti yang jadilah santai bersama dengan buah-buah. So, yang pertama saya ucapkan terima kasih lah pada unit hasil untuk segala usaha keras yang mana dengan saya sampai daripada 2001 sampai 2026 ni, yang lama, yang baru, yang
bersih dengan unit hasil, saya ucapkan terima kasih. Daripada kita cuma satu blok, sekarang kita dah ada banyak tempat. Kan dekat. Macam kat sini bang. Dia letak bawah lah tu. Kau enggak. Dia tak ada kursi, tak ada kursi. Terima kasihlah yang banyak daripada dengan saya dari 21 sampai sekarang. Daripada kita cuma beroperasi dengan satu blok, sekarang kita dah ada blok baru. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua. Pagi-pagi saya kacau, Habis saya kacau, Azrul tapi belum kacau. Tapi yang penting apa-apa yang kita sebutkan ni adalah sebagai satu ibadat kita lah. Kerja kita ni kalau kita tengok average yang kerja shift tu panjang lagi. Kerja kita kerja 8 jam, kita tidur 8 jam, yang selesaikan cuma ada 8 jam. Jadi kalau boleh kerja kita dulu, kita nyatakan sebagai ibadat supaya kita dapat buat kerja dengan sebaik-baiknya, supaya menjadi berkat kita lah. Kita ni bukan ustaz, jadi apa kerja kita tu adalah untuk ibadat kita lah, supaya kita dapat betul sedikit sebanyak kita persiapkan diri kita untuk ke. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya harap kerjasama lah, sebab untuk 5 tahun ni kita usahakan yang terbaik untuk semua. Kalau semua ingat dekat SOC dulu kita kerja daripada pukul 7 pagi. Alhamdulillah dengan usaha yang baru orang 7 pagi tu kita dah ikut. Depan pun dia ada kosong ni. Ada tepi kat Mimi. Depan buat ya. Jadi dari set ada dan dulu pun waktu ini kita macam mendadak melupakan orang. Alhamdulillah dia menambahkan sedikit dengan kerjasama daripada kawan-kawan kita di IM Perusahaan lah. Dari segi perolehan, engineering, IT dan juga contoh konten individual dulu pakai manual. Kita customer langgar dan susun balik kita mengabaikan daripada industri. Kita dapat lagi. Jadi itu sama-sama kita mensyukuri apa yang kita ada dan tambah baik kita dari sini. Jadi untuk saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.
Lepas 20 je. 5 minit. 2 minit. Doa stop. Saya banyak belajar sampai sekarang ini asyik. Banyak yang saya belajar. Ada yang baik, ikut, ada yang tak betul. Ikut juga. Kenapa ikut? Ikut lama ni. Ikut lama. Walaupun saya tinggal jabatan ini asyik, saya akan bawa kami pengalaman dan kenangan indah sepanjang bersama sepanjang berada di sini. Semoga jabatan ini selalu dan berjaya di masyarakat. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita berjaya dalam perjalanan masing-masing. Terima kasih. Makan. Lewat ni.